Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam MyCam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Nampaknya saingan ABK Anugerah Bola Sepak Kebangsaan bakal diadakan pada 23 April nanti lah, Mat. Jadi anugerah ni diberikan untuk memberi pengiktirafan lah kepada pemain-pemain dan juga jurulatih yang telah berjaya dalam saingan Liga Malaysia. Jadi pada musim ni terdapat 17 kategori yang bakal dipertandingkan lah, Mat. Jadi Mat, untuk video kali ni aku nak bersembang santai-santai je lah. Untuk aku pilih, untuk aku ramalkan untuk 9 kategori utamanya siapa yang bakal menang anugerah ni lah, Mat. Jadi ini hanyalah ramalan dan juga pandangan aku saja lagi. Jadi Mat, kita mulakan dengan anugerah yang pertama, iaitu anugerah penjaga gol. Jadi kat sini ada 3 nama, iaitu Shihan, Haziq dan juga Kalamullah. So kat sini kalau kita tengoklah prestasi antara ketiga-tiga mereka ni, aku prefer untuk yang bakal menang anugerah ni adalah Haziq. Disebabkan apa? Kalau kita tengok prestasi beliau kat pasukan Perak pada season ni memang cukup memukau lah, Mat. Dengan aksi tangkas-tangkas beliau, dengan save-save beliau lah, Mat. Jadi pada season ni saja beliau telah lakukan 6 kali clean sheet sama dengan pasukan Perak. Ya, Shihan memang bagus, tapi beliau ni nampaknya kurang diuji lah, Mat. Sebab apa? Kalau kita tengok defender pasukan JDT memang cukup kental lah, Mat. Jadi untuk fair kat sini aku ramalkan untuk Haziq menang lah, Mat. Terusnya anugerah yang kedua adalah anugerah pertahanan terbaik. Kat sini ada 3 nama, iaitu Feroz, Dominic dan juga Harik Haikal. Jadi kat sini aku ramalkan yang Harik Haikal bakal menang, Mat. Kalau kita tengok prestasi Harik Haikal bersama dengan pasukan Selangor memang cukup memukau lah. Kecil-kecil cili padi, tapi defender beliau memang cukup memukau lah, Mat. Memang cukup baik lah defender beliau. Jadi pada season ni beliau telah hampir 31 game untuk pasukan Selangor dan telah skor 4 gol. Jadi Mat, untuk Feroz nampaknya sayang pada awal-awal beliau memang bermain cukup baik lah, tapi sayang disebabkan kecederaan, kita tak boleh nilai dah prestasi beliau lepas beliau cedera lama. Jadi untuk fair, aku pilih Harik Haikal untuk menang anugerah pertahanan terbaik. Anugerah seterusnya adalah pemain tengah terbaik. Kat sini kita ada 3 nama yang bagi aku cukup berkualiti, cukup sengit lah, iaitu kita ada Arif Aiman, kita ada Pawi dan juga kita ada Stuart Wilkin. Tapi aku rasa dah boleh agak kot siapa yang menang. Confirm lah Mr. MVP kita iaitu Mr. Arif Aiman lah, Mat. Tapi tak boleh nafikan prestasi Wilkin juga. Pawi pun cukup memukau, Mat. Lagi-lagi si Pawi tu, kalau kita tengok prestasi beliau kat pasukan Terengganu memang cukup baik, cukup memukau lah, Mat. Tapi kalau kita tengok prestasi Arif Aiman pada season ni, beliau telah skor 18 gol dan hasilkan 15 assist. Untuk saingan Liga Super saja beliau telah skor 7 gol dan hasilkan 13 assist. Jadi bagi aku memang deserve lah untuk Arif Aiman menang pemain tengah terbaik ni lah, Mat. Seterusnya anugerah penyerang terbaik. Kat sini kita ada 3 nama, iaitu Paulo, Morales dan juga Darren Lock. Bagi aku kat sini mungkin persaingan sengit antara Paulo dan juga Morales lah. Sebab apa? Kedua-dua mereka ni ada skor yang banyak dalam saingan Liga Malaysia pada musim ni. Morales telah skor 16 gol, manakala Paulo telah skor 18 gol lah, Mat. Tapi aku rasakan yang mungkin Paulo Josue bakal menang anugerah penyerang terbaik lah, Mat. Sebab apa? Walaupun beliau ni bukanlah poor striker pada awal-awal, tapi beliau ni memang cukup klinikal di bahagian hadapan dengan rebatan dan juga tandukan beliau lah, Mat. Seterusnya anugerah jurulatih terbaik. Kat sini kita ada 3 nama, iaitu Coach Hector dari JDT, Coach Aidil daripada Kuching City dan juga Coach Kino daripada pasukan Selangor. Kat sini aku mungkin terkejut sikit lah. Sebab apa ada Coach Kino dalam top 3 ni? Yelah, beliau pun baru je masuk pasukan Selangor. Tapi tak apalah, rezeki beliau kan nak masuk top 3. Dan mungkin juga ramai yang beranggapan untuk Coach Hector memang layak untuk menang award ni. Tapi bagi aku rasa aku ada pendapat tersendiri lah, Mat. Aku beranggapan yang Coach Aidil lagi deserve untuk menang anugerah ni. Sebab apa? Yelah, beliau berjaya bawa pasukan underdog, pasukan yang bajet kecil macam pasukan Kuching City ni untuk berada dalam top 4 dalam saingan Liga Super lah, Mat. Aku rasa memang Coach Aidil ni memang ada magis tersendiri lah. Beliau berjaya bawa naik pasukan-pasukan yang lemah hingga ke persada lah, Mat. Macam dulu pasukan Kedah, dengan magis yang ada pada beliau, dengan taktikal dan juga permainan yang cukup baik lah, Mat. Untuk pengetahuan korang, sebelum Kuching City ni tewas kepada JDT baru-baru ni, Kuching City tak pernah tewas dalam 9 perlawanan berturut-turut, Mat. Memang power tak power lah Coach Aidil ni. Dan Coach Aidil juga berjaya bawa naik nama-nama besar pemain-pemain seperti Jimmy Raymond, Daniel Amin dan juga Ramadan Safwah untuk kembali bangkit semula lah, Mat. Seterusnya anugerah import terbaik. Kat sini kita ada 3 nama, iaitu Bertson, Juan Muniz dan juga Alvin Fortes. Jadi aku rasa kat sini tak ada siapa lagi yang boleh sangkal. Memang confirm 100% lah beliau ni bakal menang, iaitu Bertson, Mat. 32 gol dalam saingan Liga Super, 42 gol secara total untuk musim ni. Nak nafikan apa lagi, Mat, kehebatan Bertson ni. Memang beliau ni cukup padu lah. Kepala beliau, kaki beliau, memang cukup padu kalau skor gol tu. Jadi aku rasa memang beliau ni layak lah untuk kita naturalisasikan dalam short term untuk skuad Harimau Melaya nantilah, Mat.
Anugerah seterusnya adalah pemain muda terbaik. Kat sini kita ada 3 nama iaitu Hakimi Azim, Ubaidullah dan juga Haikal Danish daripada pasukan Selangor. Ketiga-tiga mereka ni bagi aku memang layak lah untuk berada dalam top 3 pemain muda terbaik. Mereka masih muda tapi permainan mereka cukup matang. Aku rasa mereka bertiga ni boleh pergi jauh lah lagi-lagi untuk skuad kebangsaan nanti lah, Mat. Jadi aku rasa untuk anugerah pemain muda terbaik ni, aku rasa mungkin Ubaidullah boleh menang lah, Mat. Seorang pemain muda yang cukup tenang, cukup matang dan tak takut. Kalau lawan import-import penyerang tu, memang beliau ni cukup berani lah nak hadap mereka semua ni lah, Mat. Jadi kalau kita ikut statistik, beliau ni memang pemain regular untuk pasukan Terengganu lah. Telah rekodkan 35 permainan, telah skor 2 gol dan hasilkan 2 assist. Baru je 2 hari semalam beliau skor gol, Mat. Jadi aku rasa gol tersebut adalah petanda untuk beliau menang award untuk pemain muda terbaik ni lah. Seterusnya anugerah pemain MFL terbaik. Kat sini kita ada 3 nama iaitu Gabriel Nestroy daripada pasukan JDT, Haikal Danish juga Harry Danish, kedua-dua mereka daripada pasukan Selangor. Jadi kat sini aku rasa persaingan sengit antara Gabriel Nestroy dan juga Haikal Danish lah, yang mana kedua-dua mereka ni memang cukup perform dalam saingan piala MFL. Tapi aku dapat rasakanlah yang Gabriel Nestroy daripada pasukan JDT bakal menang anugerah ni, Mat. Yalah, beliau telah skor 24 gol menjadi top scorer dalam saingan piala MFL. Memang cukup meledak lah Gabriel ni, Mat. Jadi aku harapkan yang beliau ni boleh tembus untuk skuad utama pasukan JDT pada musim hadapan, dan ada rezeki beliau boleh bermain untuk skuad kebangsaan lah nanti. Dan seterusnya anugerah yang paling kita tunggu-tunggu iaitu anugerah MVP, iaitu anugerah pemain paling bernilai untuk saingan Liga Malaysia pada musim 2024 musim 2025. Jadi korang rasa siapa yang bakal menang? Aku rasa ramai dah boleh jangkakan lah. Yang mungkin lagi Arif Aiman bakal menang lagi anugerah ni. Kalaulah beliau menang lagi anugerah ni, ini mungkin bakal menjadi anugerah keempat beliau untuk menang saingan MVP. Selepas sebelum ni beliau telah menang sebanyak 3 kali. Memang aku rasa Arif Aiman memang deserve lah. Memang jauh beliau tinggalkan pemain-pemain tempatan yang lain lah, Mat. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Kalau korang ada ramalan, ada pandangan korang tersendiri siapa yang bakal menang anugerah dalam saingan ABK ni, korang boleh komen kat bawah ni, right? Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa tekan like, share dan juga komen aku lah. Assalamualaikum.